Okey, seterusnya adalah pengiraan untuk bapa. Bukan pengiraan lah ni. Pecahan-pecahan untuk bapa. Bapa dia akan dapat 1/6 kalau si mati ini ada anak lelaki. Okey, anak lelaki. Si mati ada anak lelaki, maka bapa dapat 1/6. Bapa dapat 1/6 campur asabah kalau ada anak perempuan sahaja. Kalau ada anak puang je, ada cucu puang je, ada cicit puang je, maka bapa dapat 1/6 tambah asabah. Okey, saya nak mentionkan di sini, ni anak-anak ni adalah termasuk dengan anak dan cucu dan cicit yang mewarisi bahagian faraid. Okey, yang ini pula, okey, 1/6 kalau ada anak lelaki, 1/6 campur asabah kalau ada anak puang saja, dan asabah kalau tak ada anak, tak ada cucu, tak ada cicit, tak ada cuit, tak ada piut dan seterusnya. Okey, kat video-video lain saya hanya cakap anak saja. Anak tu bermaksud keturunan lah, keturunan yang mewarisi. Jadi bapa ada tiga 1/6 campur asabah. Okey, saya akan teruskan dengan anak lelaki pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.